Ilmu perkapalan alam Melayu kearifan watan dikagumi dunia. Kapal Jong Melaka 3 kali ganda lebih besar daripada Flor de la Mar Portugis. Ini bukan mitos tapi kemuncak kejuruteraan bangsa. Keunikan kita, jurubina Melayu membina kulit kapal dahulu sebelum rangka tanpa sebatang paku besi. Papan cengal dijahit dengan pasak kayu penaga. Bila kena air, pasak tu mengembang dan mengunci papan sehingga kedap air. Hasilnya kapal yang hidup bukan kaku tapi melentur ikut ombak. Inilah teknologi yang membolehkan bangsa kita menguasai laluan rempah dari China sampai Rom. Tapi hari ini blueprint agung ni makin pudar. Ilmunya hanya tinggal pada adik guru tua yang kian pergi. Setiap kali seorang otai meninggal, satu cabang sains Melayu tenggelam bersama mereka. Kita tak boleh biarkan ia karam. Sudah sampai masanya ilmu perkapalan Melayu didokumentasi secara terperinci, teknikal, saintifik dan diangkat martabatnya. Jom kita perjuangkan ilmu perkapalan Melayu sebagai warisan dunia UNESCO. Ini bukan nostalgia. Ini bukti genius bangsa kita. Ayuh, pasakkan warisan ini untuk masa depan.